jahat. Kau tipu aku, Kak. Sanggup kau tinggalkan aku. Aku dah tak ada siapa-siapa lagi dah. Astaghfirullahaladzim, awak. Ingat Allah, awak. Awak nak buat apa ni? Kalau mak ayah awak tahu awak nak buat benda ni, dia pun tak nak lah, awak. Bunuh diri ni berdosa besar, awak. Dah. Sini. Saya tolong awak. Saya jaga awak. Awak kalau ada masalah, cerita dekat saya. Jangan pendam seorang-seorang. Saya bukan apa, Wak. Saya cuma rasa yang saya ni manusia paling malang sekali dekat dalam dunia ni. Mak ayah saya dah tak ada. Sekarang ni kakak saya pula nak pergi tinggalkan saya seorang-seorang. Saya dah tak ada siapa-siapa dah, Wak. Saya ada kakak saya je. Saya tak mampu dah nak hidup kalau tak ada dia. Saya ingat lagi, kakak saya kalau saya sakit, dia selalu ada dengan saya. Dia sanggup buat apa je supaya dia tak nak saya ni sakit. Dia selalu happykan saya, hiburkan saya, bahagiakan saya. Dah set. Nah, ambil satu. Daya, awak jangan risau. Selagi saya ada, saya akan jaga awak. Betul awak nak jaga saya? Kalau betul awak nak jaga saya, boleh. Tapi awak kena jaga saya sama macam mana kakak saya pernah jaga saya dulu. Boleh? Saya cuba. Ush. Awak best kan duduk kota tinggi ni? Tengok tu, dah ada boat cruise. Awak dah pernah naik? Belum. Tak apa, nanti kita naik sama-sama . Okey, tapi nak kejap lagi. Banyaklah awak kejap lagi. Awak pun samalah macam kakak awak. Suka gigit kuku. Teringat dulu kakak awak masa kita orang Apa? Apa awak cakap? tak ada apa. Awak cakap apa ni? Mana ada saya cakap apa? Saya cakap pasal boat tu. Tak, awak cakap tadi. Saya dengar awak cakap apa? Awak dengan kakak saya pernah berapa ni? Tak ada apa-apa lah awak. Pasal boat. Dah lah, malas lah. Malas saya dengar awak ni. Awak! Jadi, selama ni awak ada je lah kat sini. Sekarang ni, benda tu tak penting. Saya ada benda nak beritahu dekat awak. Apa dia? Sebenarnya, saya dah lama sakit, Wak. Saya sakit thalassemia. Saya dah tak lama dah. Dah tak ada benda lain yang saya fikirkan kecuali adik saya sendiri. Apa awak cakap ni, Amelia? Saya nak awak jaga adik saya bila saya dah tak ada nanti. Saya nak awak kahwin dengan dia. Saya sanggup undur diri demi kebahagiaan dia sendiri. Amelia, saya tak nak. Saya nak awak je. Tolonglah Faik. Saya dah tak ada siapa-siapa dah nak minta tolong. Awak je yang saya ada sekarang ni. Awak dah janji dengan saya kan? Sekarang, pergilah pujuk ni.
Awak, saya minta maaf. Ya, memang dulu saya pernah bercinta dengan kakak awak. Kenapa dari awal awak tak cakap dengan saya? Kenapa awak tipu saya? Kenapa awak tak jujur dengan saya? Awak tahu kan? Saya ni dah tak ada siapa-siapa dah. Saya bukan tak nak jujur dengan awak. Tapi Tapi apa lagi? Ha? Awak cuba nak menipu saya apa lagi? Cakaplah! Saya tanya awak ni. Adik, Akak. Akak. Kenapa kau tipu aku? Ha? Kau pergi mana? Kau pergi mana? Kau jawablah. Aku tanya kau kenapa kau tipu aku? Kenapa kau bawa aku ke sini? Kenapa aku tanya kau dia jawablah. Kenapa? Dek, aku tahu banyak persoalan yang ada dalam fikiran kau. Tapi hari ini, aku akan jawab satu persatu. Kita duduk dulu. Akak minta maaf. Sebenarnya, akak ada sakit yang akak tak tahu bila akak akan pergi. Akak minta maaf sebab tinggalkan adik terburu-buru tanpa bagi tahu alasan dan sebab yang kukuh dekat adik. Kenapa kau tak cakap dengan adik kak? Kenapa adik tak tahu apa semua ni? Ha? Akak bukan tak nak bagi tahu adik, tapi akak tak nak adik risau. Kenapa akak sanggup buat adik macam ni ya? Akak tahu kan adik tak ada siapa-siapa. Adik ada akak je. Adik, seorang kakak ni sanggup berkorban untuk apa je demi kebahagiaan dan kebaikan adik dia sendiri. Akak tak naklah sebelum akak pergi, akak tak dapat korbankan kebahagiaan adik. Sekarang ni, akak nak adik kahwin dengan Faik. Bukan nak Faik jaga adik. Boleh Faik? Adik boleh terima apa yang akak minta. Tapi adik pun nak minta akak jangan tinggalkan adik. Janji. Tak janji, tapi cuba.